Saya tak suka cerita tentang Gunung Jerai ni berkenaan tentang benda-benda mistik. Sebab dah selalu sangat orang cerita. Tapi kebanyakan yang orang cerita tu tak pernah sampai. Gunung Jerai ni dulu sebuah pulau ataupun itu hanya sekadar cerita-cerita yang direka oleh penduduk-penduduk Islam. ini. Bagaimana Raja Kedah ini diislamkan oleh Syekh Abdullah Al-Humairi ataupun Syekh Abdullah Yamani, diislamkan. Saya tak pernah lagi masuk ke batu kapal. Okey. Saya tak pernah tengok batu kapal dengan depan mata lah. Kalau diikutkan mitos, batu kapal tu daripada kapal Raja Meru Mahwangsa yang disumpah oleh Sang Kelebai. Macam mana menara azan tu boleh berdiri dekat atas bukit? Okey, apa maksud menara azan tu? Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to PRG Pod Ruang Gelap. Jadi malam ini saya akan gantikan Bos Wan dan Bos Wan akan menjadi tetamu undangan. Saya akan tanyakan beberapa soalan kepada Bos Wan untuk dia jawab pertanyaan-pertanyaan saya di episod 34 ni. Okey? Bos Wan, selamat datang ke PRG. Terima kasih kerana menjemput saya. Saya agak nervous sikit ni. Sebab kali pertama dia jemput podcast. Saya terima kasih pada pihak produksi PRG kerana menjemput saya. Saya berbesar hatilah untuk berkongsi pengalaman dan juga cerita-cerita saya sepanjang, terutamanya di sini. Di lokasi kita malam ini di Gunung Jerai, Kedah, Darul Aman. Betul. So banyak kisah-kisah yang mungkin ada yang tokok tambah di Terus mula terus mula. Okey, teruskan. Dia mukadimah. Oh, tak ada mukadimah langsung. Okey, teruskan. Mungkin ada soalan-soalan yang saya nak tanya tentang ni lah sebenarnya. Okay, tak nak tanya dah makan ke? Oh, dah pesan dah makan ke? Saya dah makan dah. Makan dah, alhamdulillah. Tadi saya pergi panjat pokok rambutan tadi. Saya kebetulan homestay saya kat bawah tadi ada rambutan gulu batu. Bukan main sedap. Tuan rumah tu kata boleh ambil. So dia ambil dalam tak banyak, dalam 30 kilo dia ambil. 30 kilo? Tak banyak sangat dalam plastik hitam sampah tu. Dia kata ambil lah kalau nak buat makan-makan. Kita memang jenis makan 30 ke 60 kilo. Kan? Jadi kita ambil 30 kilo yang paling minimum. So ada bawa tadi ni. Ada bawa? Ada bawa. Oh, tuan rumah izinkanlah ambil. Dia bagi. Dia bagi rasa ke dia bagi ambil? Dia bagi ambil dan rasa. Ambil dan rasa. Jadi saya ambil dah sekali. Oh, yalah. Kebetulan pula saya ada siapa nama Zamani, kawan saya tu. Teruk dia. Teruk budak tu. Dia bawa plastik sampah yang besar tu. Sebab petang tadi pun saya ada tengok live Bos Wan lah. Tengok ada yang bajet pokok. Itu saya tu. Oh, Bos Wan? Saya lah tu. Oh. Cuma tak nampak kat camp, takut violation. Oh. Faham. Ada bajet pokok, ada yang bawa tangga. Okey, jadi berbalik pada soalan host kita tadi berkenaan tentang Gunung Jerai ni lah. So saya cerita sedikit, nanti soalan akan ditanya oleh host kita. Gunung Jerai ni dia mempunyai ketinggian daripada aras laut 1200, lebih kurang 1200 mengikut aras laut, dan mempunyai geografi dan juga cuaca yang sejuk daripada 19 ke 20 ataupun 22, boleh pergi 22 ke 19 lah. Dia boleh drop sampai 19 ataupun boleh drop lagi kalau hujan. Dan tempat ni bukan saja tempat yang orang cerita pasal tentang mistik, tempat keseram. Tempat ni sangat cantik untuk dikunjungi untuk sesiapa saja, bukan saja di Kedah, terutamanya orang-orang luar yang tak pernah datang ke, terutamanya di Gunung Jerai. Gunung Jerai ni terletak di daerah Yan. Okey, sampai di Gurun, exit tol Gurun, masuk terus cari je, type di Gunung Jerai, sampai je atas ni. So selain daripada kisah-kisah yang korang dengar tentang Gunung Jerai dekat luar sana, dekat sini dia ada menawarkan tempat percutian, terutamanya di Jerai Hill. Ada kebun strawberry, ada macam-macam, ada aktiviti-aktiviti lasak pun ada dekat sini. Saya tak sempat lagi nak pergi tengok. Dan juga yang baru-baru ni dekat area Batu Kapal ataupun dekat area Telaga Tok Syekh, terdapat satu lagi tarikan baru, iaitu glamping. Untuk orang-orang yang suka camping di Gunung Jerai ni. So saya tak suka cerita tentang Gunung Jerai ni berkenaan tentang benda-benda mistik, sebab dah selalu sangat orang cerita. Tapi
kebanyakan ni orang cerita tu tak pernah sampai. Tak pernah sampai, dia hanya dengar cerita daripada bual mulut bicara orang. Jadi saya suka untuk memperkenalkan Gunung Jerai ni sebab yang pertama pelancongan. Dia boleh membantu terutamanya rakyat Kedah, terutamanya di sekitar kawasan Yan ni. Banyak peniaga-peniaga kecil kat bawah di kaki gunung, yang mana mereka juga mencari rezeki. So sekiranya ramai orang datang ke sini, so adalah peluang perniagaan, peluang rezeki mereka daripada pengunjung-pengunjung yang datang. So, dan saya tidak menidakkan ada perkara-perkara mistik yang terdapat di kawasan Gunung Jerai ini. Cuma kenapa kita nak kena letakkan mistik tu nombor satu, sedangkan ada benda yang lebih menarik dekat sini untuk kita ceritakan. Saya asal Johor. Saya asal Johor. Bos Wan asal Selangor. Selangor. Okey. Tapi apa yang saya nampak, Bos Wan suka cari sejarah-sejarah lama tentang contoh Gunung Jerai. Sejarah lama, dan ada juga yang kata Gunung Jerai ni sebuah pulau dulunya. Mungkin Bos Wan boleh ceritakan sikit, atau benda tu hanya sekadar mitos? Okey, soalan yang pertama tadi, saya berasal daripada Selangor dan saya suka sejarah-sejarah lama. Betul. Yang pertama sekali, kita kena tahu sejarah lampau kita, kerana dari situ kita tahu susu galur kita, tok nenek moyang kita, moyang kita tu, yang mana dia memperjuangkan tanah ni. Daripada situ dia akan berbalik kepada agama juga, agama Islam. Bagaimana Raja Kedah ini diislamkan oleh Syekh Abdullah Al-Kumairi ataupun Syekh Abdullah Yamani, diislamkan. Kemudian diperintahkan untuk membina menara azan yang pertama di Padang Tok Syekh. Okey, itu banyaklah kita akan kupas nanti. Dan soalan yang kedua tadi? Soalan kedua saya, betul ke Gunung Jerai ni dulu sebuah pulau, ataupun itu hanya sekadar cerita-cerita yang direka oleh penduduk-penduduk sini pada dulu-dulu ke? Kalau mengikutkan nama asal Gunung Jerai ni adalah Pulau Serai. Jadi macam pelik kan, orang luar kan macam pelik, yang mana tak pernah sampai ataupun yang pernah sampai pun kenapa dia panggil pulau, sedangkan ketinggian puncak ni mencapai 1200 meter daripada paras laut. Tinggi. So takkan gunung ni boleh jadi pulau? Betul. Kan? So dia menjadi tanda tanya kepada orang. Tapi kalau kita tengok pada cerita dan juga kesan-kesan batuan ataupun apa benda yang cerita pasal berkenaan dengan batu kapal, kenapa dia panggil pulau, korang kena naik dekat Jerai Hill. Yang mana nak tahu lebih dalam, kena sampai dekat Jerai Hill waktu siang. Daripada Jerai Hill boleh nampak, daripada atas ni puncak Gunung Jerai ni kita boleh nampak, dan kawasan bawah kita tu adalah laut. Kawasan laut. Dan ni teori saya tau, teori saya. Bukan ada saya ikut sesiapa, tidak. Saya dah ada dekat sini, dekat Gunung Jerai ni hampir lebih 20 kali kot, lebih kurang 20 kali saya pernah naik ke tempat ni. Apa yang saya boleh bagi, teori saya, mungkin kalau dia dipanggil pulau dulu, mungkin air laut dekat sini dia sama tinggi dengan gunung ni, ketinggian dia. So mungkin disebabkan hakisan ke apa ke, global punya krisis untuk ni, so membuatkan air laut tu mungkin menurun. Boleh jadi. So membuatkan gunung ni nampak tinggi. Betul. Okey. So kalau kita fikir logik, siapa yang pernah pergi ke ziarah ke batu kapal? Mustahil ketinggian 1200 meter untuk dibawa kapal naik ke atas. Melainkan air tu sama level dengan gunung ni. So membuatkan kapal ni boleh berlabuh. So yang tu logik. Kalau tanya saya, itu logik lah. Itu logik. First, kalau kita nak sembang cerita pasal mistik ni, yang pertama kita kena letak logik dulu, fakta dulu. Logik dia yang tu. Itu saya lah. Saya tak tahu orang lain, mungkin dia ada cerita lain. Okay, so kalau macam tu teori dia, memang tepat nama dia asal di Pulau Serai. So kalau nak ikut, kalau daripada bawah kita naik, ini dah ada jalan raya tau. Dulu yang sebelum ada jalan raya, macam mana dia orang naik? Nak bina menara azan tu, nak bawa batu-batu, bahan-bahan mentah semua tu, nak bina telaga. Betul. Macam mana? Tinggi. Daripada bawah pun tadi kita nak naik ke atas tu nak ambil masa setengah jam. Itu dah ada jalan raya. Betul. Dulu takkan dia orang bawa batu bata, bawa bahan-bahan mentah tu semua dengan berjalan kaki. Betul. Dengan ketinggian 1200 meter ni, bila tahu nak siap. Melainkan air laut dan tempat ni sama tinggi. Itu masuk akal. Tapi tak tahu, mungkin ada
yang mungkin boleh menjelaskan dengan lebih jelas. Ini teori saya tau. Tak ada melibatkan sesiapa bagi tahu kat saya, tidak. Ini hasil daripada tinjauan saya. Saya tengok sendiri dan ada juga yang beberapa prof-prof lain termasuk Tuan Hutan juga pernah berkata benda-benda macam ni. Dia hanya menyampaikan kepada saya sendiri mencari bukti. Contohnya saya pergi naik kat Jerahil, saya tengok betul laut. Betul ada batu kapal dekat sini. Kalau logiknya ketinggian tak boleh sampai. Kalau orang tanya betul nama ni Pulau Serai? Yes, Pulau Serai. Kemudian baru ditukar kepada nama Gunung Jerai. Okey. Selama 25 tahun ni saya hidup, saya tak pernah lagi masuk ke batu kapal. Okey. Saya tak pernah tengok batu kapal dengan depan mata lah. Ada yang kata batu kapal ni ada dua. Okey. Okey, bosan pernah ke pergi kat kedua-dua batu kapal tu? Kalau batu kapal yang biasa orang kunjungi, daripada Telaga Tok Syekh kena masuk ke kanan. Ada satu laluan dipanggil Tangga Kenari. Okey, nak pergi masuk ke Alun Naga semua tu. Di hujung laluan tu akan ada satu tangga kecil untuk naik ke atas. Situ lah batu kapal. Kemudian ada satu tahun tu, saya tak ingat tahun bila, setahun lepas ke 2 tahun lepas, masa saya explore dekat sini, saya jumpa satu brother ni. Brother ni kata batu kapal ada 2 dek. Kebetulan rezeki dia yang tunjuk. Berdekatan juga, sebelum naik ke tangga batu kapal tu ada satu laluan ke sebelah kiri. Dekat situ dia tunjuk belah dalam sikit ada satu lagi batuan. Sama dia punya, tapi kecil sikit lah. Dia punya bentuk, dia bentuk bawah badan kapal, macam kapal terbalik. Okey. Kalau diikutkan mitos, batu kapal tu daripada kapal Raja Meru Mahawangsa yang Meru disumpah Mahawangsa oleh Sang Kelembai. Ini mitos je lah. Cerita-ceritanya wallahualam betul ke tidak kan. So mungkin ada penjelasan yang lebih jelas. Mungkin ada penonton-penonton kat dalam ni, orang Gunung Jerai sendiri. Kalau saya tersalah mengungkap fakta ni, korang boleh bantu saya. Maaf, saya orang luar. Cuma saya berminat dengan sejarah Gunung Jerai, apatah lagi sejarah Kedah. Saya sangat berminat. Mungkin ilmu saya sedikit sangat untuk saya nak berkongsi, tapi ni apa yang saya pernah datang kat sini, saya cerita apa yang saya nampak, saya cerita apa yang saya rasa, dan selebihnya mungkin 1% saja yang saya tahu berkenaan Gunung Jerai. Mungkin ada viewers ataupun penonton dekat YT channel kita ni mungkin ada kenalan, ada orang yang lebih tahu tentang Gunung Jerai, mungkin boleh bantu dekat ruangan komen untuk bagi tahu fakta-fakta menarik supaya bukan saja saya saja dapat ilmu. Mungkin penonton-penonton yang lain yang berminat mungkin dapat juga ilmu tu. Kalau saya tengok daripada gambar, memang tengok batu kapal tu cantik lah. Dia ada petak dekat atas batu tu, bentuk-bentuk petak. Dan ada, saya tengok satu video, bila dia ketuk batu tu bunyi kosong. Betul. Bunyi kosong. Betul. Dia ada beberapa bahagian. Dekat pertengahan badan kapal tu lah, kalau kata di bahagian bawah dia tu, pertengahan tu ada satu kawasan. Kita ketuk beberapa kawasan tu dia padat. Ada satu kawasan tu dia akan jadi macam kosong, macam kita ketuk papan. Papan bawah tu ada ruangan kosong. Mungkin kita tak tahu nak cakap macam mana sebab kita bukan pengkaji benda-benda macam itu. Tapi betul lah kalau orang cakap bentuk tu bunyi kosong tu memang ada. Sekejap lagi kalau kita explore nanti korang semua boleh dengar lah. Saya akan ketuk benda tu sebab hari tu saya pergi explore yang first kita sampai kat sini, saya dah jumpa tempat dia. Sebab sebelum ni ada tanda X. Tanda X tu dah tak ada, mungkin sebab hujan, panas kan. So tanda X tu pun dia orang conteng gunakan batu je. So hari tu saya ketuk gunakan batu-batu tu, dapatlah bunyi-bunyi tu. Okey. Sebelum nak masuk ke pertanyaan saya yang melibatkan explore, saya nak tanya macam mana Menara Azan tu boleh berdiri dekat atas bukit ni? Okey, apa maksud Menara Azan tu? Menara Azan ni disebabkan pengislaman Raja Kedah yang pertama. Okay, daripada agama asalnya. Kemudian apabila Syekh Abdullah Yamani ataupun Syekh Abdullah Al-Kumairi berjaya mengislamkan Raja Kedah kita yang pertama, kemudian Raja Kedah pertama memerintahkan Syekh Abdullah Al-Kumairi ataupun Syekh Abdullah Yamani untuk membina menara tanda, Menara Azan yang pertama di Kedah. Time tu Kedah tua lah. Kedah tua. Kedah tua. Masa tu so dibina menara tu sebagai tanda tu mercu ataupun sebagai satu tanda syiar Islam telah pun bertapak di negeri Kedah. Apa yang saya tahulah. Best malam ni. Best. Dengan bunyi-bunyi burung hantu. Betul. Tu tak berapa seram sangat lah, biasa aja.
Kat Gunung Jerai, tengah sembang pasal Gunung Jerai, burung hantu kat sebelah kiri. Dan kameraman pun makan roti. Nice. Ya. Suhu kat sini sejuk malam ni. Memang macam ni suhu dia. Ini okey ni. Kalau ikutkan kalau kita naik lepas hujan, berkabus ni. Memang kita tak nampak jalan. Dan sejuk dia boleh turun sampai 18 kot. Pernah capai 18 kot? Pernah capai 18 darjah Celsius. So daripada suhu dia 18 boleh pergi ke 20 ataupun 22. Suhu tempat ni. Saya pasang aircon pun 22 je. Pasang aircon dia bukan udara original. Ini original ni. Dengan hutan-hutan macam ni. Dengan cerita dia. Tapi sejuk dia tak sakit kat hidung. Burung hantu ni menyeramkan tempat ni. Betul. Burung hantu ni. Okey, kita masuk ke explore. Boleh. Okey. Bosan pun kita tahu dah banyak kali dah naik ke Gunung Jerai ni. Boleh lah, ada beberapa kali lah. Beberapa kali. So Bosan pernah jumpa tuan hutan. Betul. Dengan siapa seorang lagi? Arwah Tok Mat. Arwah Tok Mat. So jadi Bosan ada tahu serba sedikit cerita-cerita kat sini melalui tuan hutan dan juga Arwah Tok Mat. Ada beberapa cerita yang saya dapat daripada Major Fitri ataupun tuan hutan, cuma mereka minta saya rahsiakan. Jadi saya pegang amanah mereka berdua untuk tidak membuka cerita tersebut, sebab Gunung Jerai ni banyak lagi rahsia yang belum terungkap. Ada rahsia-rahsia yang belum boleh dibuka kepada umum. Jadi apa yang saya dapat tahu tu dia hanya cerita dekat saya, dan dia orang pernah nak bukakan saya satu kawasan, dan syarat dia saya kena masuk ke tempat tu seorang. Boleh buat live tapi tak boleh masuk ramai-ramai. Syarat dia seorang saja. Cuma mungkin tak ada rezeki. Ketika tu tempat tu, petang tu tuan hutan dengan arwah Tok Mat dah pergi risik tempat tu, tapi malangnya ular tedung tengah bersarang kat situ. Ada ada 3 ke 4 sarang. Jadi tuan hutan cakap bila ular tedung ni tengah bertelur, dia agak agresif. Jadi dia agak bahaya untuk saya masuk lah. So dia kata, apa yang dia beritahu saya, dia hint kat saya, dalam ni apa yang kau nak semua ada. Tapi dengan syarat, kau kena masuk seorang. Boleh buat live tapi mesti seorang. Aku sahut cabaran tu, aku dah datang. Gunung Jerai, gurun. So call tuan hutan cakap tak boleh. Tok Mat bagi tahu, arwah Tok Mat bagi tahu tempat tu tak ada sarang ular. Sarang ular tengah bertelur. So dia agak agresif, bahaya untuk kita lah, apatah lagi waktu malam. So tak ada rezeki nak pergi ke tempat tu. Jadi aku punya excited tu drive daripada KL non-stop terus sampai ke gurun. Petang tu sampai, malam tu naik terus. Tapi tak ada rezeki. So kalau lah dapat, mungkin ada sebab lah. Kalau dapat, kita the one and only lah. So nak jadikan tak ada rezeki, lepas tu tak sempat bertemu dengan arwah Tok Mat, meninggal. Dia orang yang dilahirkan di Gunung Jerai, membesar di Gunung Jerai semua. Banyaklah ilmu-ilmu yang mungkin kita boleh dapatkan kan daripada dia orang. Jadi pengalaman Bosan explore daripada kali pertama datang sampailah kali sekarang ni, apa pengalaman yang paling indah lah? Saya tak nak tanya paling seram, saya nak tanya paling indah yang Bosan lalui. Gunung Jerai kalau tanya akulah personally saya dah pernah jalan berseorangan, saya pernah jalan by team, pernah berjalan kat sini secara collab pun pernah. Personally saya dah naik 15 ke 20 kali, saya tak pernah berjumpa hantu lagi kat sini. Belum pernah ni saya sebut siap-siap, ni saya tau, saya. Okey. Saya belum pernah jumpa penampakan seperti polong ke, Pontianak ke, genderuwo ke, pocong ke apa, saya tak pernah jumpa kat sini. Cuma apa yang ada kat sini, dia ada rasa aura yang kita nak ingin tahu. Makin kau masuk dalam, makin kau rasa nak tahu. Kenapa macam ni Kenapa macam ni? Kenapa ada batu ikan Kenapa ada batu kapal macam ni Dia banyak question mark bila kau masuk kat sini. Dia macam ada benda yang tak sepatutnya benda ni ada kat dalam hutan ni tau. Apa? Kita dah tak fikir pasal benda-benda seram tu, tak fikir dah. Betul. Kita lebih fikir macam mana betul ke benda ni, Tok Sang Kelembai ni boleh menyumpah kapal ni sampai jadi batu. Kita lebih kepada fokus pada persoalan-persoalan tu. Kalau aku kat sini dan ada orang memberitahu penempatan bunian terdapat di sini. Katanya antara penempatan yang terbesar. Dan saya tidak menafikan benda tu. Tapi tujuan kita masuk sini bukan nak cari orang bunian. Tujuan kita masuk ke tempat ni, kita nak rasa suasana dia siang dan malam. Siang dan malam saya pernah masuk.
siang aura dia lain, malam aura dia lain. Dan tempat ni bagi saya, kalau tanya saya lah, ni tempat baik-baik lah. Tempat orang datang bersuluk, orang datang untuk ambil berkat air Telaga Tok Syekh tu, ada yang nak datang berubat, macam-macam lah. Kat sini macam-macam orang ada. Lagi-lagi ni Khamis malam Jumaat, kebetulan Jumaat malam Sabtu, weekend lagi ramai kat sini. Bukan ramai nak pergi bertapa, tidak. Ramai nak pergi ke Jerai Hill, bawa anak-anak naik. Lagi-lagi pula ada tempat glamping baru ni, dengan ada kafe kat bawah lagi. Macam-macam tarikan kat sini. So saya lebih tekankan, kalau siapa-siapa yang nak datang ke Gunung Jerai, Gunung Jerai ni tempat yang seronok, geng. Tempat yang seronok. Even kau nak bawa anak-anak kau explore pun ke dalam ni waktu siang dan malam, tak ada isu, geng, sebenarnya. Tak ada isu. Yang penting adab tu. Adab. Bukan sahaja Gunung Jerai, kau masuk dekat mana-mana hutan, mana-mana tempat pun kena ada adab lah, kan? Kalau takkan di Gunung Jerai saja kau beradab, gunung-gunung lain sama aja. Sebab kita berkongsi alam yang sama. Mungkin tak nampak pada mata kita, tak semestinya tak ada. Tapi seboleh-bolehnya kita masuk macam biasa, bismillah, baca bismillah, bagi salam, macam itulah. Tak perlulah benda-benda macam datuk nenek cucu tumpang kencing, datuk nenek cucu nak lalu, tu tak perlu. Cucu tak perlu, sebab nenek kita tak duduk dalam hutan. Jadi kenapa kita perlu minta izin pada tok nenek moyang kita tak duduk dalam hutan? Betul. Okey, jadi kau minta pada siapa sebenarnya tu? So saya lebih mengajak orang untuk menyelami rahsia dalam ni. Sejarah dia, pada aku senang je. Kalau benda tu tak ada, takkan orang cerita. Betul. Macam tentang batu kapal. Mungkin dia ada rahsia di sebalik rahsia tu. Dan contoh macam aku percaya yang makam Tok Syekh tak berada di Menara Azan, macam mana orang cakap. Aku percaya benda tu. Kalau makamnya dekat situ, maka banyaklah pemuja-pemuja makam akan datang kat situ. Betul. Dan aku percaya orang-orang dulu, mungkin anak-anak murid Tok Syekh mungkin lebih pandai, berfikiran lebih ke depan. Dia sembunyikan. Cuma wayang saja diletakkan kat situ. Sebagai tanda, okey, makam dia kat sini. Tapi makam sebenarnya hanya orang yang kat sini saja tahu. Saya yakin orang-orang Gunung Jerai mesti tahu makam dia kat mana. Cuma dirahsiakan. Sebab tu saya cakap, ada rahsia tu yang kena tutup. Sebab kalau kita pergi Indonesia, kan, mana makam yang tak dipuja? Betul. Kita dah pergi Indonesia beberapa kali. Dekat Bali ke, dekat Pulau Jawa ke kita pergi. Makam, entah makam siapa pun tak tahu. Asal ada makam, colok mesti ada. Ada colok. Ada colok, ada setanggi, ada kemenyan, ada sajian, sesajen. Entah siapa-siapa punya makam. Paling teruk kita pernah nampak usus ayam. Usus ayam dekat keliling tu. Dah kenapa? Kau bayangkan makam Tok Syekh tu terang-terang letak kat tempat tu. Kau rasa-rasa? So, tempat ni open, siapa pun boleh masuk. Tak perlu tanya kebenaran sesiapa. Keselamatan atas tanggungjawab sendiri. Sebenarnya Sang Kelembai ni siapa sebenarnya? Kalau ikutkan gambaran illustration, Sang Kelembai ni orang yang pegang tongkat, muka dia hodoh kan. Rambut dia ni kembar-kembar macam raksasa. Sebab saya ada tengok lukisan-lukisan dekat TikTok orang ada buat kan. Lukisan rambut dia panjang, berwarna hijau. Semua menggambarkan menyeramkan, menyeramkan. Kan. Macam raksasa kan, macam troll-troll. Betul. Kan? Tapi kalau ikutkan, saya tak pasti sebab Sang Kelembai ni dia ada banyak tempat. Dia bukan kat Gunung Jerai je. Saya tak pasti Gunung Jerai punya Sang Kelembai ni sama ke dengan Gua Kota Kelangi, sama ke dengan tempat-tempat yang lain. Sebab cerita Sang Kelembai ni sampai dekat Gua Tahan pun ada. Gunung Tahan pun ada juga. Gua Kota Kelangi pun ada. Banyak lokasi-lokasi yang ada kat tempat-tempat negara kita, banyak bercerita pasal dia. Adakah dia orang yang sama ataupun tidak, wallahu alam. Cuma ada orang mengatakan yang Sang Kelembai ni sebenarnya aslinya Tok Lebai. Tok Lebai yang mungkin dia wali, mungkin yang mempunyai karamah, yang mulutnya masin. Bila dia katakan sesuatu tu jadi. Ceritanya Raja Merung Mahawangsa melabuhkan kapalnya dekat batu kapal tu, dan ingin membina kerajaan dekat dalam ni. Tapi tak dibenarkan. Jadi berlakulah mungkin ada pertengkaran mungkin. Lalu Tok Lebai ataupun Sang Kelembai menyumpah kapal tersebut menjadi batu. Mungkin. Ada yang banyak versi lah. Jadi susah nak diterangkan sebab tak ada bukti yang sahih.
berkenaan tentang dia. Jadi apa yang kita boleh cakap ni, aku yakin dia orang. Dia bukan raksasa seperti mana yang dibagi tahu dekat dalam illustration tu, bukan. Aku yakin dia orang. Orang yang ada karamah. Mungkin orang yang ada ilmu. Itulah kalau tanya aku pasal sang kelembai. Aku tak percaya yang dia macam troll tu. Sebab hodoh sangat. Betul. Kan? Dia nampak betul-betul raksasa. Pegang tongkat macam gitu. Korang cuba try kat Google, pergi kat Google. Korang type dia, sang kelembai. Dia keluar apa kat image tu? Mesti keluar benda-benda macam gitu. Pelik. Kan? Kenapa engkau kena buat illustration macam gitu? Adakah dia macam tu? Tapi aku yakin dia orang. Dia orang. Aku yakin dia orang. So, korang janganlah buat andaian sendiri dengan rupa bentuk macam gitu. Sebab kita pun tak tahu, kita pun tak pernah jumpa. Betul. So, untuk Telaga Tok Syekh, Telaga Tok Syekh, air tu memang air untuk merawat ataupun sekadar air sahaja? Okey, dia macam ni. Air Zam-Zam. Okey. Air ni semua air daripada ciptaan siapa? Allah Ta'ala. Allah yang cipta air. Setiap penciptaan Allah Ta'ala tu pasti berfungsi dengan baik. Okey, contoh, air gunung biasanya dipenuhi dengan mineral. Okey. Jadi kita ambil khasiat air gunung ni untuk kesihatan tubuh, asbab saja. Jangan sehingga percaya yang air tu mampu menyembuhkan. Okey, yang menyembuhkan tu Allah Ta'ala. Yang ada dalam kandungan air tu ada mineral yang cukup banyak, lagi-lagi air gunung. Jadi kita ambil khasiat tu, asbab untuk kesihatan, asbab untuk sembuh. Tapi bukanlah air tu menyembuhkan kita. Sama juga dengan air Zam-Zam. Air Zam-Zam tak boleh mampu menyembuhkan kita, melainkan Allah sendiri yang menjadikan benda tu boleh dia sembuh kerana Allah. Betul. Sama juga, jangan kita berpegang kepada benda tu. Berpegang pada benda mampu menyembuh, dia jadi syirik. So, Telaga Tok Syekh ni, apa yang diberitahu, air ni tak pernah surut. Kalau dia turun je, walaupun banyak macam mana pun air dia takat tu je. Walaupun tak ada orang ambil, tapi dia memang takat tu. Takat tu je. Walau air tu masih lagi mengalir. Air still mengalir. Kalau ikutkan air still mengalir, macam mana pun 24 jam ni dah melimpah. Betul. Kan? Sebab dia telaga. Tapi yang uniknya, air tu takat tu je. Berapa baldi kau cedok dalam masa yang sama pun takat tu je. Dia tak tahu kenapa. Mungkin rezeki Allah bagi kan. Dia sentiasa tak habis. Kita ambil kat situ je lah. Tapi yang menarik ni air telaga ni, saya tak tahu lah kalau saya minum hari tu, dia ada rasa macam manis-manis sikit tau. Sebab saya jarang minum air gunung, air bukit. Tak tahu lah memang rasa macam gitu ke, ataupun tapi ada orang lain yang minum rasa biasa. Masih biasa. Ada orang minum payau. Aku minum air tu, setiap kali aku minum, dia ada rasa macam, bukanlah manis buah tu, ada rasa manis lah, air kosong. Kan, rasa macam kau letak stevia. Faham tak? Tapi tak adalah semanis stevia tu. Betul. Tapi ada rasa tu. Pelik juga. Benda tu tak dapat dijelaskan. Sebab kalau yang minum tu dalam 4 orang rasa manis, okey. Seorang rasa manis, 3 rasa biasa, kosong. Ada yang rasa kosong, ada yang rasa payau, ada yang rasa bau busuk pun ada. So kalau antara 4-4 ni ada yang manis, ada yang biasa-biasa, payau. So yang masalah kat mana? Tak tahu, tak dapat dijelaskan. Ada orang cakap dia tengok orang. Tak tahu kenapa jadi macam itu. Jadi tak nak fikir banyak pasal benda-benda macam itu. Jadi aku anggap benda tu biasa. Dan selain tu dekat sini banyak orang-orang yang suka bersuluk. Bertapa ataupun bermeditasi. Dekat sini ada je banyak. Dekat pondok-pondok dekat bawah ni disediakan pondok-pondok. Lepas tu ada wakaf-wakaf untuk kita boleh tidur kat sini. Tapi ingat, tidak dibenarkan menaikkan binaan termasuk kemah anda di tempat-tempat parking ini. Peringatan. Sebab saya dah pernah kena dulu. Kena marah dengan abang atas tu. Dek, bukanlah marah, dia tegur. Kat sini tak boleh pasang kemah. Oh, ya ke? Okey, tapi dah pukul 7 pagi lah. Dalam marah-marah pun 7 pagi. Last 7 pagi dia kemas 7 pagi. 7 pagi. Okey lah tu. Oh, okey. Jadi itulah soalan-soalan yang saya nak tanya kat Bos Wan. Dan semalam pun saya ada tengok live Bos Wan. Bos Wan explore dekat Titi Ayun, Yan Kedah. Betul. Semalam kau tengok live aku sebab kau memang ada dengan aku. Semalam. Jangan bagi tahu. Kan host. Oh, kau. Oh ya lupa in character. Faham. Tapi yang semalam mirip muka kau dengan dia. Mirip yang datang 2 orang selamatkan aku tu. Mirip.
Dah selamatkan kena tinggal pula tu kan. Betul. Jadi Bukan yang semalam tu bukan? bukan. Oh. Bukan. Saya tak ada selamat sesiapa lah. Oh, tak ada. Saya selamatkan diri saya je. Faham? Jadi siapa yang tahu kisah yang berlaku di Yan Kedah, kepala air yang besar Betul. pada tahun Dekat Siti Ayun. pada tahun berapa? 2021. 2021. Jadi kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah kepada mangsa-mangsa. Berapa ramai agak? 6 ataupun 7 lebih kurang. 7. 2000 rumah. Ada yang total loss, ada yang teruk lah. Kejadian Siti Ayun tu. Siti Ayun tu tak jauh dengan tempat ni. Boleh dikaitkan juga dengan Gunung Jerai sebab dia diberitahu dia adalah kaki Gunung Jerai. Maksudnya jalan belakang ke Gunung Jerai. So boleh tembus daripada tangga Kenari tu, boleh tembus ke tangga Kenari sini. Cumanya saya diberitahu baru-baru ni munculnya harimau bintang. Harimau yang hitam tu apa? Black Panther kan? Black Panther kumbang lah. Kumbang. Beberapa kali keluar dan saya pun pernah diberitahu dia pernah turun sampai ke sungai. Dan semalam kita terdengar suara dia. Semalam terdengar suara dia. Saya macam biasa saya tetap relax. Betul lah. Saya tetap relax. Okey. Bila saya dengar suara dia kat situ saya tenang. Saya buat macam ni. Saya gerakkan tangan saya. Kamera stay. Saya pergi kat sini. Saya tekan. Guard, panggil base. Panggil base datang backup aku. Ada walkie lah kat situ. Ada walkie. Patut tenang je kan. Tenang, ada walkie. Tak ada, aku tak lari. Cuma aku panggil base datang. Jadi base sampai lah. Base sampai, bantuan. Sebab tujuan dia untuk apa? Tujuan dia untuk buat bising. Supaya benda tu lari. Tapi masalahnya base aku pula yang lari. Dia datang, aku suruh datang bawa kayu. Dia bawa pelepah. Dia bakar daun pelepah tu sampai ke sudah tak terbakar. Jadinya yang kena halau, aku halau dia orang. Base aku yang aku halau. Bosan tak halau benda tu, tapi bosan halau base. Aku halau base. Pasal dia punya datang tu patutnya dia membantu. Tapi dia menyusahkan aku pula. Dah lah datang. Lepas tu belah, tinggalkan aku pula. Jadi function ni apa aku panggil? Itulah cerita dia, geng. Dia dalam pepatah Melayu orang kata harapkan pagar makan padi. Itulah sedikit perkongsian saya malam ni berkenaan tentang Gunung Jerai. Banyak lagi rahsia sejarahnya. Kalau korang berminat, korang boleh rungkai, geng. Cerita saya sekarang ni boleh membuatkan korang yang mana minat tentang sejarah Kedah terutamanya dan Gunung Jerai terutamanya, korang dah boleh mula mencari tahu. Banyak informasi terutamanya dekat TikTok ada banyak sumber. Korang boleh mula cari tahu. Sebab menarik, geng, untuk kita bedah tentang Gunung Jerai ni. Banyak lagi rahsia yang tak terungkap. Menarik, geng. Tapi korang janganlah tertumpu kepada benda-benda halus. Tumpu pada sejarah dia. Kau dapat tahu sejarah dia, dia akan apa saja ada kat Gunung Jerai. Apa saja. Itu yang menarik. Jadi saya tamatkanlah bual bicara saya hari ini secara santai. Dan terima kasih kepada PRG lah kerana menjemput saya. PRG tu menjemput saya kerana saya juga adalah pemilik PRG juga. Ya. Dia cuba acah-acah je menjemput saya. Sedangkan semalam pun dia dengan saya. Macam masa kat Gunung Jerai yang 2 hari lepas pun dia dengan saya juga. Okay, jadi kita nak buat sharing lebih kepada penceritaan. Bukan tu dia memang tak berhenti. Betul lah, daripada kita mula tadi sampai sekarang. So terima kasih kepada penonton-penonton. Jangan lupa yang mana dekat dalam live TikTok kita, jangan lupa pergi subscribe, bantu naikkan kita punya channel. Kita akan invite beberapa, mungkin ada artis, mungkin ada perawat, mungkin ada influencer, mungkin ada tim-tim para, mungkin ada, tak kisah sesiapa saja yang kita rasa dia boleh membantu menaikkan engagement YT channel kita akan jemput, insyaAllah. Betul. Dan mungkin Wanted pun ada idea yang menarik, geng. Saya teringin lah nak jumpa Tuan Hutan. Sebab saya tak pernah jumpa. Boleh diusahakan. Tapi Tuan Hutan ni dia agak sibuk sekarang tengah diving. Dia diving sekarang kan. Saya tak tahu dia kat mana, tapi boleh contact dia lah. Kalau kita berhajat untuk bawa dia, insyaAllah boleh diusahakan. Cuma nak panggil Tuan Hutan ni, dia kena get ready macam-macam. Dia major. Bukan yang masuk bukan yang ni. Dalam tentera dia major. Major Fitri kan. Dia tentera punya ni, kita kena tak nak bergurau pun kena tengok tempat. Kan, kena tengok keadaan. Kita kena prepare betul-betul skrip.
Sebab dia, kalau tengok dia boleh bergurau tapi dia serius man lah. Andai kata kalau tuan hutan kata dia setuju. Siapa kata? Tuan hutan. Okey. Okey, andai kata kalau tuan hutan kata okey dia setuju untuk join PRG. Dekat mana bosan nak bawa? Sama ada dekat Gunung Jerai ataupun tempat-tempat yang lain. Kita tengok kat mana tempat dia. Maksudnya dia dekat mana. Okey. Yang kita tak nak susahkan dia. Kalau kata dia sanggup datang tempat kita, datang tempat kita. Kalau dia kata datang tempat dia, kita datang lah. Menarik. Okey. Jadi saya tutup bual bicara kita hari ini. Saya Boswan. Saya Wanted Ini dia PRG. Pod Ruang Gelap.